Melengkung. Sungai Selangor kita berhimpun, raya bergema semangat pun bangun. RMH kengebat juara tak pernah lesu. PPSS guru pating gaya padu. GSS bersedia penuh strategi, selingat realistik bergaya berani, tapi bukan lawan. Okay, view pagi tapak event kita. Hari ni kita belanja view yang agak menarik, pelangi. Oh, memang cantik. Sebelah ni ada lombong dan sebelah ni sungai. Hari ni kawasan ni kita pasang kemah untuk event selama 2 hari. Hari ni dan juga besok. So kita belanja sungai dulu, view pagi ni. Okay, pagi ni kita rendang lagi daging 40 kilo. Geng kita tengah masak lagi. Hari ni kita ditugaskan untuk apa ni? Masak sup. Di mana kita tengok sekarang ni, biasa cik kita tinjau je, tapi cik hari ni betul lumus. Ni cik kita. Cik. Antara sponsor besar kita, Si Pualan, baru sampai. Dia loading barang kat sana. Saya nak parking kereta dia. Parking. Antara barang-barang yang dibawa ni banyak ni ha. Kimpul ni ha. So kita operasi masak-masak lagi hari ni. Diorang dah ready. Juru merewang. Oh, memang tukang masak lah dia. Ni apa ni? Nasi lemak. Nasi lemak? Mana nak tengok butir nasi lemak? Ini bukan tuan dia ni, rasa untuk ikan ni. Nak lari daripada kerja ni. Lagi satu. Upah rahsia. Ingat ke buah kurma. I punya kerja sudah habis. Okey, I punya meeting sudah habis. I dah bagikan tugas-tugas kat semua. Belum. Jangan tinggal tugas. I punya partner. Ni gampang jangan bagi dia mancing. Okey. Ni orang mana root dia? Betul lo pegang. Sembunyikan root dia. Awak semua akan nampak sawit betul-betul. Acara untuk masak sup hari ni masih lagi diketuai oleh Abang Afiq kita. Admin kita sendiri, chip kita sendiri yang tukang masak hari ni. Itu yang mahal punya tu. Air tangan dia hari ni. Kita tengok geng gabungan kita, Si Pualan, Kak Nora. Tengok tu dia. Ni apa resipi? Cerita sekali lagi. Tu kulit lembu. Sambal potong Jawa. Tu dia di tepi Sungai Selangor. Ni apa Kak Nora? Itu kuah rojak. Kuah rojak. Kuah rojak tanpa belacan ni. Lepas sampai kat sana pelam. Kak Nora senang je. Order je terus jadi. Kalau nak order BEM, carikan ni. BEM ni. Carikan. Tapi tak guna BEM ni. Kita bagi kakak sekeping pun tahu tak. Lepas sekarang aku tak rasa lagi. Satu. Yang bertugas juga. Okey, hadiah disampaikan oleh kita, Kak Nora kita, sponsor utama pada hari ini. Saya dah dapat hadiah ya. Berat dan cukup berharga. Harga dari segi sumbangan tu yang penting. Ipin? Abang Yub kita. Ya. Awak Kita masuk hari ni. YB kita. Ni untuk korang ni duduk ya, orang. YB kita. Ada kemah bagi mahal tak nak bawa. Masuk tu berapa? Melengkung. Adakah ia sampah? Adakah dia ikan? Jom. Strike ah. Kan, okey kan? Oi, habis tali ni. Gacu. Adakah ikan? Adakah monster? Ikan lah. Okey, tim kita tengah uruskan kayu untuk buat apa ni, lemang pada malam ni.
tengah loading kayu untuk acara bakar lemang pada malam ni. Tenaga yang selalu ke depan, Abayub kita. Cik potong berapa orang lagi? Podeng YB kapal dusun naik kereta laju sangat tadi, ingat ke siapa nak buang dalam lok sungai tadi. Dia buat drift pula dah. Tu lah. Alamak. Jadi juri hari ini Pak Yat dengan siapa? Juri hari ini, juri pancing. Pak Tam. Pak Tam dengan Tak datang. Juri. juri siapa? Dia ada timbang. Sebagai ganti Pak Tam saya akan ganti dulu Pak Tam. Okey, kita ada 3 kategori iaitu yang terbanyak, terpantas dan terberat. Tapi Di tepi Sungai Selangor. Oh, rezeki. Akak belanja hari ni. Terima kasih banyak Kak. Murah rezeki. Amin. So hari ni kita jalani event untuk RMH River Monster Sungai Selangor dan juga tim pemburu parti Sungai Selangor dan juga JS. So tim-tim kita ada dekat sana tengah sibuk memasak sekarang ni. So tim-tim kita nampaknya ada strike, tengah berlari-lari. Tengok dia punya, orang kata apa, dia punya strike. Wih, jauh sangat nak berlari ni. Mana dia punya strike ni? Jom. Yang pasti. Ja kita. Okey. Ada story hari ni. Mana dia? Kuat. Dia pakai perut ayam tu. Bukan. Apa ni? Dedak. Dia macam sikit lah. Lain macam sikit. Gancu. Gancu ada gancu. Tapi kalau ada sauk lagi okey. Ya. Gancu dia punya mulut tak ada. Bukan mulut tak ada, mulut kecil. Hati-hati turun. Okey, sekarang ni kita tengah strike ikan pacu. Ramai penonton kita hari ni. Ramai penonton kita hari ni. Oi, pacu. Tengok. Oi. Rainbow kita. Oh. Panjang oi. Tengok tenang je dia. Tapi masa pacu. Bawah. Isa. Alhamdulillah. Okey mak, sini mak. Sini. Alamak. Bangun dulu. Relax dulu. Relax Shopee komplek. Hati-hati. Mak, tahan belakang mak, tangan. Telinga mak. Jangan gelak. Sini dia. Allahu akbar. Ini bawang merah, bawang putih, sini mari. Ya Allah. Okey. Anggaran berapa kilo ni? Anggaran dia dalam sekilo ada. Sekilo plus. Dia 2 kilo. Oh, 2 kilo. Dia kalau bawah sekilo tak masuk persaingan. Ini kita goreng je. Anji strike. Cip ni timbang ni aduh hai. Gurau dia timbang dia ni. 4 gram ke? Agak-agak 4 gram. Pancang lebih 4 gram. Pakai ni. 106. Ya, ada gambar. 1.6 kg. 1.6 kg. Oh, setakat ni memang hamper lah ikan hamper ni. Tapi yang pasti bukan tak lepas, dah lepas dah. Kategori yang terbuat tu lepas. ada. Ikan hamper tak? Ikan hamper. Abang tu macam ada strike lah. Oh, kita tengok dulu. Bang, ada strike bang. Oh, ada strike. Ada bang. Cepat bang. Hati-hati bang. Ada. Okey, naik bang. Okey. Aduh, wah. Kita naik band hari ni. Kita jangkakan band hari ni 20 kilo. Tapi 200 gram pun okey. Yang penting paling utama strike dulu. Strike tu pasti. Tahniah bang Oh, memang terbaik abang. River Monster Sungai Selangor. Kita tengok sikit dia punya belakangnya. River Monster Sungai Selangor. Berekor merah. Sama juga apa yang dia dapat ni. Okey bang. Terbaik bang Okey, event pada hari ini tengah berjalan dengan lancar.
Sesi masak-masak tengah in progress diteruskan. Tim-tim ada dekat sini semua. Tim gabungan mancing pada hari ini. So tukar masak hari ini tengah jalan. Sambal belacan. Kita ada ulam. Kita ada ulam lagi. Kulit. Kemudian kita ada jering. Jering mana tengok? Sambal jering lagi. Kita ada sup. Dengan ayam masak kunyit. Itu je. Ni tak cakap lagi ni. Ini kulit lah. Kulit lembu. Nampak tak? Nak rasa luar mana tak? Mana? Dia pecah minyak dulu. Okey, dalam tempoh persiapan lokasi. Ada lagi adik sana Dah naik lagi seko. Dia punya nak tengok dia punya strike. Okey, kemah kita dah sampai dah. Adik ni strike. Bam lagi. Okey, pergi hantar. Hantar sana. Beres sini. Okey, boleh masuk. Bam lagi dia buat lembutnya. Buat ni. Dah tuang dah sok tadi? Kita kena ambil video king kita. Okey ya? Relax lah. Sup kita dah start ambil aroma garam. Tumis tadi dah bubur dah? Sup kita garam secukup rasa. Sah aku bergaram ni. Tak bubur sikit-sikit lah. Sikit lagi. Kenduri sup hari ni di tepi Sungai Selangor. Apa kata sup ni? Malu. Kena lagi. Ngantro. Cukup rasa? Dia terbalik sikit, potong dia tapi terbalik. Cukup rasa. Okey, payah jalankan tugas. Alright. Dia untuk serikan lagi hari ni. Kita punya rasa sup. Panas. Sesi rasa-rasa sup. Tester. Sen baru sampai hari ni. Ini YouTuber berjaya kita ni. Jangan lupa subscribe. Poksen Daksen. Pusing sikit Poksen belakang nak tengok. Poksen pemburu patih Sungai Selangor. Belum lagi. Kita dalam progres pemasangan. Ida kita baru sampai lah. Kak Ida, apa khabar Kak Ida? Alhamdulillah. Sehat. Kenapa nampak lain? Nampak muda 10 tahun. Ada benda dah minta tu. Ada. Ni sampai besok ke balik malam? Balik kenapa ni? Rumah banglo semua ada ni ha. Ada game. Ada game. Mana? Okey, untuk acara besok. Untuk hadiah besok nombor 3 lestik pancing. Tepuklah sikit. Anis family dia. Ini dia bawa semua. Tengok Noah punya hal. Sesi goreng ayam. Tukang masak kita tak asin lagi. Bye. Siapa? Podeng. Ya, mantap. Tukang monitor wakil daripada JSS kita.
Okay, sup kita dah masak. Orang yang Jadi kacau ya. pemangku yang awak kata hari ni yang menjayakan. Tukang masak utama kita. Tukang cedok. Tukang sibuk. Okey, sekarang ni kita tengah menjamu selera. Sup kita. Senduk ni pendek. Kamu senduk aja dah. Senduk dah hilang. Ada menu yang kita makan hari ni. Yang pagi tadi bertukul lumus untuk masak. Poseng Apa Mat? Awak kayuh Oh. Selera. Kita tengah menjamu selera. Resepi kita. Oh, padu. Yang pasti sup hari ini. Abang sup bunjuk tak nak? Memang Kombinasi hari ini di tepi sungai. Sup dengan bahan-bahan dia. Abang ni bank 2 ekor dah naik. Besar kecil jangan tanya. Tapi yang pasti hari ni dia strike dulu. Yes. Okey, Pok Seng kita ujung sana. Hadiah dah menanti Pok Seng tu. Okey, kita on makan dulu. Sudah panas. Okey, kita ada sana. Halo, Robi strike dah. Mari. Tu dia. Baru naik, bos. Angkat. Wow. Dia punya misal dia. Kunci air. Waduh dia. Tak kacau ni pakai jaring. Ini penonton kita hari ini. Oh, dari rumah. Alright. Abang Yuk kaci ya? Gancu. Aduh, memang Yuk, awak punya strike ah. Penugasan saya sebenarnya tukang gancu. Apa hal tak dapur. Waduh, yang strike siapa? Robi. Aduh. Timbang terus. Live timbang. Jauh ketinggalan lah pacu tadi. Aduh mah. Slow. Belas. Belas ni. Ni 14, 15 ada. Ini Ni 16 ada ni. Masalah ya, tuan tak ada bang. Ada 11 eh? 11. Pusing. Boys. 10. 95. Okey. First drive. Kamu letak dulu mu. Letak bawah dulu atas rumput ni. Letak atas rumput dulu. Oi, memang panas. Sudah panas lubang. Bilu. Hasil casting tapi bukan ada 10. Ada timbang tadi. 10.95. 10.95. 11 lah. Okey, hasil strike pertama tim hari ni. Tim Gabungan Raya menaikkan bank 10 kg. Oh, amu dahsyat. Mana tuan dia? Tengah casting lagi ya? Nak casting. Alright, terbaiklah amu. Okey. Alright. Mana dia punya tuan Arobi? Tutorial dia. Itu orang kata permainan dia agak jahat juga. Letak cheese. Macam nak buat burger, cheese. bag. Apa yang dia nak makan? Perisa jagung dengan cheese ke apa? Rok dia. Ini dia bang. Oh, dia punya ni Rok pantai lagi. Tapi kat Sungai Selangor. Tengok bang, ini dia bang. Yang pasti orang kata usaha dulu. Hasil kita tengok kemudian dia. Ya betul. Kita belanja view. Ting kita sudah sampai agak meriah pada hari ini.
So kita tengok joran 15 kaki akan beraksi di Sungai Selangor. So kita bawa pacang dia pun, permainan dia pun agak berbeza. Slingshot tengah beraksi. Ini dia punya checkpoint dia, sniper. So kita berjalan lagi. Kita scan dekat mana dia punya permainan dia ni. Okey. Pasukan River Monster akan beraksi di Sungai Selangor. Joran 15 kaki akan beraksi. Balingan petang pada pukul 3.30. Yes, piung. Jangan sampai tebing sebelah sana cukup. Alright, kena pada sasaran. Ada rezeki dia naik. Yang penting usaha dulu. Kita usaha dulu. Pacang tu kalau ikan boleh tengok tu menangis ikan. Okey, straight slingshot kita wakil. Sium. Wah, kena ada bunyi. Sebagai bukti masih bergoyang lagi kat sana. Oh, memang hebat sekali lagi. Thread 1. Thread 2. Okey, kena. Tapi belum tepat pada sasaran. Kena dekat box bahagian belakang. Okey. So kita review sikit tim-tim slingshot ni. Oh, dia punya permainan dia ni hebat. Abang kita yang selalu top dekat media sosial. Hui, ada fiber ke malam ni? Ada fiber. Cantik ah. Nak masuk dalam ni? Jaring ke apa? Boleh. Alright. Abang Sol punya grup. Grup gabungan kita pada hari ini. Betul-betul ah. Memang padu bang, memang terbaik bang. Ini bukan dunia tipu-tipu ni. Ini reality punya ni. Ni kalau kena okey lagi. Okey lagi. Goyang. Ini lagi goyang lagi, kalau kena ni memang terbaik ah. Okey, 2. Kita bagi peluang lagi sekali ketiga. Last Last. Teman. Kalau tak kena, KPI dah capai. Bukan terbaik, amat terbaik. Terbaik bang. Mantap. Dia punya Tengok dia punya memang terbaik. Sarang bunga. Terbaik. Terbaik. Tanda hari ni kita punya ni di tepi Sungai Selangor. Alright. Nanti kita kalau nak beli apa semua nanti saya hantar link dekat bawah ni untuk abang ni. Alright. Baik. Okey bang, terima. Pating 5 kilo. Oi, tali habis. Ketak si. Casting tu. Pesta hari ni. Alah. Biar lepas tu. Buang dulu. Ada lagi. Keluar lagi. Gancu. Strike. Gancu, mana gancu? Keadaan semakin panas. Oh, loceng 2 ni mesti besar ni. Ada gancu? Tak ada. Tak ada bawa. Sihok. Sangkut dia. Biar dulu. Biar dia keluar. Betul. Sawi energi you. Ini kita masih di Sungai Selangor dalam masih dalam kita punya misi memburu pada hari Sabtu. So kawan kita baru sampai yang tak asing lagi. Orang panggil Wan Misai. Dengar cerita 2-3 hari lepas naik 3 ekor. Ni dia. Wan. Betul. Bagi kata-kata sikit lah Wan. Kata-kata untuk hari ni. Untuk hari ni. Kalau dapat itu rezeki. Okey. Kalau kumpau itu cuba lagi. Ya. Strike itu rezeki. Kumpau itu pasti. Kumpau itu pasti. Kalau kumpau cuba lagi. Jangan mengalah.
Alright. Terima kasih Wan. Okay. Nisa tu penting. Jom. Misi hari ni. Jom kita nak pergi atas. Cip saya hari ni ada kata-kata. Kata-kata. Tak ada kata-kata. Mamai lagi baru bangun tidur. Baru bangun tidur. Malam ni dia berjaga untuk misi. InsyaAllah. Misi penting. InsyaAllah Cip. Boleh? InsyaAllah hari ni malam ni. Alright. Brother kita tunjuk ikan yang di strike tak laku di strike hari ni. Saiz dia tak adalah besar. Tak masuk ranking tapi boleh lah. Ni orang panggil pemangsa peacock bass. Ikan raja orang panggil. Betul tak bang? Betul lah. Tanda menyokong kekuatan apa yang saya cakap hari ni betul apa Scott? Betul lah. Menyokong kata-kata saya tadi. Ikan pemangsa. Ikan pemangsa ya betul. Ikan peacock bass. Saya percaya kat dia. Okey, suasana senja di tepi Sungai Selangor. Tadi kita berpulus, masak sup dan sebagainya. Dah makan rakan-rakan sahabat kita yang datang. Tengok kemah penuh-penuh kat sini ni di tepi Sungai Selangor. Di samping tu juga kita view sikit lah sahabat-sahabat kita yang mancing, ambil ketenangan, healing, bahasa sekarang orang panggil. Di antaranya yang tak asing lagi Abang Benturu kita, Abang Skot kita selaku YB ya untuk majlis pada hari ini dan juga besok. Ya betul. Yang pasti kipas awak lawa. Okey. So siapa Alang? Terbaik. Kipasnya untuk 2 orang je. 2 orang je. Dia nanya kipas ni. Okey, Abang Afiq kita tukar masak hari ni. Dan juga Abang Atan kita masih penuh setia dengan jorannya walaupun kita santai-santai. Rakan sahabat kita ada dekat sana. Dia tengah pasang lampu bling-bling, liklak-liklak di banglo sewa tapak selama 2 hari. Sabtu dan juga Ahad. Ada dapat ni ke? Pemenang kemah tercantik? Ada, tapi tahun depan. Tahun ni tak ada. Sebab tahun depan kita buat. Proposal tak ada idea pada hari tersebut. Okey, tahun depan kita buat kemah tercantik. So kita view dulu. Kita kena ambil wakil-wakil TTPS yang datang yang support ni. Kak Ijah kita. Kak Ijah okey target strike bau ekor merah ke bau kuning? Patin. Oh, okey. Kita tahu. Pakcik cengkerik. Tak apa, rezeki dah lain. Alright. Okey, di tepi Sungai Selangor, geng-geng kita tengah santai hari ni. Tengok kemah di tepi Sungai Selangor. Alright. Di senja hari. Hari ni aktiviti bakar lemang, rendam ayam. Tunggu ni mana? Tunggu malam ni. Alright. Memandangkan hari ini banyak aktiviti, kita start daripada permulaan kemah, masak, makan dan sebagainya, ada strike. So mungkin video ni akan perjalanan dia akan jadi pergi ke part 2. So kita tunggu part 2, jangan lupa tengok hari event yang betul-betul untuk Taing Kemuncak pada besok hari. Alright. Sambung part 2. Okey, malam ni kita ada gotong royong lagi. Sambungan daripada tadi punya. Preparation lemang. Oh, ingat ke baby mana tadi? Daripada belakang. Okey. Api dia dah dihidupkan. Malam ni kita akan bakar lemang. Sekarang ni tengah uruskan untuk masukkan beras dalam lemang. Banyak dari mana-mana ke rumah. Apa lagi? Kantan dia dah proses belum? Belum. Beres. Ada babi yang betul. Kita tengok Pak Ayat cara isi lemang macam mana. Oh dia. Isi pulut pakai isi lemang. Oh dia. Okey. Diketuk-ketuk. Dikacau-kacau. So kita pergi sambung ke dapur. Hoi, kita ada double camera hari ni. Oh, kita ada sesi malam. Sesi bau macam rendang. Oh dia ada lagi ni belen rendang ke ayam goreng? Ayam goreng bang. Ayam goreng lagi. Masih ada lagi.
Oh, terendam. Saya pada letter. Malam ni acara rendam ayam. Tadi dah guna dah, banyak dah. Ada ayam, ada yang goreng kunyit. Berapa ekor ayam tak? Ayam 30 ekor. Oh, ayam 30 ekor. 30 ekor. Ayam pencing enggak? Ayam pencing. Dah 90% dah rendang. Lepas rendang, kita tengok dia punya persiapan lemang. Pot dia tiba-tiba muncul pot dia. Kena ambil tugasan. Tugasan penting. Mana ada terlepas. Lemang total berapa buat turun ni? Berapa? 2 Tapi sungai Selangor kita berhimpun, raya bergema semangat membangun. RMH River Monster Hunter geng ngepacoran tak pernah lesu. PPPSS di pemburu pating sungai Selangor gaya padu. GSS geng Amlai Selangor bersedia penuh strategi. Selingar padis geng listrik bergaya berani tapi bukan lawan jadi tujuan. Kita bersatu kuatkan ikatan. Riang raya pemancing bersatu, senior dan junior satu waktu. Ilmu dikongsi, pengalaman diberi. Riang tawa di tepi sungai berseri. Pertandingan meriah hadiah menanti, tapi ukawa jadi trofi abadi. Hari ini bukan sekadar raya, ini pesta pemancing jiwa keluarga. Yang muda bertanya, yang tua ajar cara. Ikat kail, pilih umpan sampai kena. Setiap geng bawa cerita lama, kini digabung dalam satu irama. Dapur hidup lauk makin banyak, masak bersama senyum tak payah paksa. Masak sup, rendang dan lemang, bersama geng makan memang sedap. Riang raya, pemancing bersatu, senior dan junior satu waktu. Ilmu dikongsi, pengalaman diberi. Riang tawa di tepi sungai berseri. Pertandingan meriah hadiah menanti, tapi ukawa jadi trofi abadi. Hari ini bukan sekadar raya, ini pesta pemancing jiwa keluarga. Baju raya gaya tetap santai, tapi hati ikhlas itu paling bernilai. RMH, GSS, Lingotik, PPSS pun sepakat. Sungai Selangor jadi bukti muafakat. Selamat Hari Raya kami ucapkan, dengan coran kasih kita satukan. Hari ini memori, esok jadi cerita. Pemancing bersatu tak kira usia.